Yo, inilah three gangs, but I realize what could us talk about all the things from hottie to trending. We keep it interesting. Once you tune in, bro, you'll always be listening. Yo, inilah three gangs, but I realize what could us talk about all the things from hottie to trending. We keep it interesting. Once you tune in, bro, you'll always be listening. Yo, inilah three gangs, but I realize what could us talk about all the things from hottie to trending. We keep it interesting. Once you tune in, bro, you'll always be listening. Assalamualaikum Three Jangs. Waalaikumsalam. Apa satu? Okay. Aduh. Okay, plan lain, keluarnya lain. Okay, itu normal. Unpredictable. Okay, sekian lama kita dah tak podcast. Berapa bulan? 2 bulan ada Yep. Dalam 2 bulan. 2 bulan setengah lah Masing-masing ada komitmen. Kita ada bulan puasa. Dan lepas tu kita masuk Hari Raya sekali lah. So hari ni topik kita nak berbual tentang Hari Raya. Hari Raya. Hari Raya. Okay, sebelum tu kita berbual pasal puasa dulu. Okay. Macam mana kita lalui puasa, apakah perasaan ada perlainan antara tahun lepas dan tahun ni? Sama Okay. je puasa. Allah. Okay, mulakan dengan Syazwan. Asal aku Engkau Okay kan baru Okay. So aku punya cerita during this year-nya raya lain lah. Sebab aku dah kahwin baru je. Alhamdulillah. Okay guys, doakan ya guys. Alhamdulillah. So this year aku tak berpuasa. Tak berpuasa? As in no, aku berpuasa. Kau tak berpuasa sebulan, is it? Tak, aku sekarang dah berpuasa dengan extra family member. Iaitu adalah isteri aku. Alhamdulillah. Yes. So okay lah, rumah lebih meriah. Ada Meriah. Bukan Yes. meriah. Meriah Meriah lain tu. itu yang Tu dah macam mercun. kuih. Tu dah macam kuih keria. Lebih meriah. Ada isteri aku kat rumah. Masakan isteri aku pun sedap. Jadi bila buka, alhamdulillah dapat juga terasa masakan orang Indonesia kan. Alhamdulillah. Itulah. Yes. Untung ada partner. Kau dah 60, takkanlah tak ada partner. Tu lah. Dah 60 sen. aku tak masuk campur guys. Diorang umur gerak tak masuk campur. Okay, untuk aku pula sama je. Cuma yelah kita mengharapkan dipanjangkan umur, jumpa sampai bulan Syawal. Alhamdulillah semuanya sama. Cuma aku tak pergi macam bazar-bazar Geylang ni, bazar-bazar ni semua aku tak pergi. So kawasan north je lah. Aku pergi yang Causeway Point dengan yang Admiralty je lah. Yang macam Geylang Bazaar ni macam dah lain lah dia punya touch. Dah tak sama. Dia Tak punya sama vibe dah macam lain lah. dah Dia punya lain. vibe pun dah lain. Faham. So puasa pun banyak kan kadang-kadang beli banyak kan masakan berumah lah. Betul. Adit? Aku sama je tahun ni. Setinggal. Tapi biasa bulan puasa ada mak aku lah. Tapi cuma dah berapa tahun ni dia berpuasa, start puasa semua dekat JB kan. So, kita seorang je lah dekat sini. Okay, alright. Aku pun tak ada singgah bazar tu. Aku ban bazar. Kenapa begitu? Tak seronok tu sekarang pergi. Dah tak macam dulu lah. Yelah. Tapi macam-macam makanan Masak. baru-baru. Aku masak je kat rumah biasa. Kadang order lah Food Panda. Okay, susah nak buat dengan orang tua Okay, jadi Pancing. Ideal pergi pancing, tangkap ikan balik rumah. betul ni macam mana pancing? Puasa pancing. Kita pergi tak pancing tu? Kita pergi Tak, tahun ni kita belum start pancing je. Oh, dah lah. Mana ada, tahun ni belum pergi lagi. Belum Belum. Macam dah je. Okay. Boleh. Okay lah. So biasa-biasa lah mungkin puasa Ada puasa apa yang korang terasa ingin nak share ke? Korang experience something different ke? Ada tak? Syazwan? Aku rasa ever since 2022 October 7
Alamak. Dia kalau dah sebut Dia dia kalau dah- lain macam. Dah lah. Kita lah. take 5 dulu lah. Tak lah, macam memang sekarang dah lain lah. Dia punya feel suasana puasa dah rasa macam lain lah. Senang kata kita dah tahu kat luar negeri kita, Singapura ni, ada yang kaum orang yang lebih susah. Jadi tapi tetap orang lebih kuat daripada kita melalui Ramadan, you know. Okay. Aku tengah brain apa kau nak cakap. Aku tengah nak make sure politically tak ter you know, datang nanti. Okay, dia dah sebut. Makin hal budak ni. Okay, apa Wan cakap pun I want to touch on that. Kalau boleh add on, macam kita sekarang seberang Johor dah macam-macam. So sekarang pun kita naik turun Johor, dah tak sangat kat bazar kat Singapura je kan. So macam-macam lagi. Dah bergoyang pula kamera ni. Siapa goyangkan kamera? Okay. Dia spontannya tiba-tiba kamera Ada hantu tu. Serius lah, kamera gerak tadi. Kamera gerak. betul. Okay, nanti kita replay balik tengok. Aku tak perasan. Tadi kipas mati sendiri. Sekarang kamera gerak sendiri. Tu lah. Macam nak kena pindah studio kita ni. Menyeramkan. Okay, minta maaf lah. Biasalah kita spontan apa memang masuk-masuk je kita berbual natural orang kata. Tak ada skrip. Betul, tak ada memang skrip. kita tak ada skrip. Tak ada skrip. Kita tak ada skrip. We go as it is lah. Okay. Din, Apa tu? ada apa-apa ke experience ke apa ke, terjumpa hantu ke setan ke apa ada? Tak adalah bulan puasa mana ada hantu. Terikat, betul juga. Betul juga. Tak ada, tiba kamera goyang tu. Aku heran tu tadi. Dah free apa? Dah free apa orang? Tengah roaming. Aduh. Takkan siang hari tu. Apa peduli diorang? Diorang mana kisah. Malam ke siang ke malam ke. Okay lah, so I think basically puasa is Alhamdulillah lah kita sampai dan habisi dengan Syawal sekali bulan Syawal. Okay. Syawal. So balik pada Syazwan, Ya. Hari Raya. Maklumlah kan dah apa? Dah berumah tangga kan? Betul. Sama juga is a different feeling. This time aku ada lagi satu orang nak minta maaf kepada. Tapi Kepada? Bukan isteri kau maafkan engkau ke? dua-dua lah. Fair lah. Oh ya. Kosong-kosong kan guys. Ya. Kosong-kosong. Yalah, tapi Siapa beli beras? siapa beli beras? Mestilah aku. Dah lah. Beli beras, tapi rumah masih rumah orang tua aku lah. Sebab dalam ekonomi rumah Singapura Faham. mahal mahal. Lagipun kan baru berumah tangga kan. Betul. Baru setahun. Betul. Setahun. Alhamdulillah Hampir. setahun. Hampir setahun. Hampir. Ogos nanti insyaAllah. Tapi yalah, so is a bit different lah, the vibe at home now that my wife is around. Okay. Next from Adam. Macam raya kau tahun ni, Dam? Adam, macam mana? Ada perbezaan ke? Ada. Tambah dapur Ada. ke? Ambil tisu. Macam last year aku bapak aku masih ada, masih ada lah kan. Masih hidup lagi. Sekarang bapak aku dah kembali pada rahmatullah. Okay, so untuk tahun ni aku tak ada kedua ibu bapa lah sendiri. Ibu bapa kandung dah tak ada. So tumpang kasih sayang kepada in-law yang side lah. Tapi okey je, alhamdulillah. Tak apa, in-law kau sayang kau. InsyaAllah, amin. Yalah, kita saling menyanyai kan. Sabar. Marah ni. So kalau macam pada wife aku punya side pula, kita ada, yelah biasa naik turun Johor ni semua. That time kita pun ada pergi macam, okay, so the full month of Ramadan is in Singapore itself. So then after that macam last week kita dah luar Ramadan dah luar Syawal lah. Aku masih pergi Kota Tinggi. Kita masih nak ada pergi, lagi berjalan ada ziarah. Ada lagi yang ada satu saudara tu ajak sampai Kajang kat mana? Kajang KL lah. KL. Selangor. Tu pun belum pergi lagi lah. So macam
Itulah makin dah ni macam ramai orang makin jemput. Aku ingatkan makin kurang makin ramai. Itulah. Alhamdulillah. So yes. Tapi perginya pun Alhamdulillah. perginya pun nak kena ada transport ni semua lah. Itu semua kita telah nak kena plan dulu. Tapi Alhamdulillah so far so good. Pergi dengan S-Plan S-Plan. Apa tu S-Plan? S-Plan tu macam it goes as plan lah. Oh, S-Plan. We plan as what it is lah. Macam gitu jugalah. Okay, deal? Yes, deal. Tahun ni ada perbezaan sikit lah raya kita. Apa tu? Okay. Tu ada nak cerita kan. Alamak. Alright, let's go. Panjang ni. Aku memperkenalkan my behalf to the family. Congratulations. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. One Sambutan step keluarga closer. pun boleh terima apa semua kan. So hopefully perhubungan ni berakhir dengan ke jenjang pelamin lah Amin, kan. Seperti yang Ya Rabbal Alamin. seperti yang dirancangkan begitu. Kau Semua doa-doakan untuk Aidil lah. Amin. Dah. Itu je. Itu je. Ceritalah macam mana. Okay, so kau bawa pasangan kau lah. Yalah. Pergi jumpa kat mana? Dekat sana ke kat sini? Dekat JB. Kat JB Mesai Ya. Okay. So Pasal aku punya rutin tiap-tiap tahun raya kita akan beraya dekat JB dulu lah. tu yang seronoknya tu. Seronok. Seronok tak seronok ke? Memang seronok. Memang cun. Tu lah. Oh yes. Mercon kat Singapore illegal, jadi kat Malaysia memanglah. Aku that time nampak yang aku punya kakak ipar aku dia beli yang besar-besar punya satu. Nantilah. $200. Kita ke bila nantilah. Kau main pun Continue. Sabar. Sabar dulu masuk queue line. Dia masih cerita main potong. Okay. Sabar Wan. Kita take turn Wan. Pasal satu kalau kat sana kita start celebrate raya, dia punya vibe lain sikit daripada sini. Mesti. Daripada malam raya tu memang dah meriah. Kecoh dengan bunyi-bunyi mercun apa semua kan. Mesti. Dengan anak-anak saudara. Oh, ramai. Memang meriah. Itu je lah yang aku nak sampaikan. Okay. So aku tak potong jangan Yelah. So jadi memang beza lah Singapore punya hari raya dengan Malaysia. Malaysia memang all out lah. Orang kata all out betul. Jiran-jiran, especially yang those yang tinggal dekat landed property semua main dengan mercun. Case jiran kat sebelah nak complain pun tak tahu apa nak kata dengan orang tak payah complain Just enjoy the view. Seronok. Macam kau pernah sambut raya first day dekat Tak pernah. Malaysia tak pernah? Tak pernah. First day tak pernah? Oh, semua first day semua. Pasal aku asal sini, orang di sini semua kat sini. Segala-galanya kat sini, so tak pernah lah. Jadi tumpang hari raya selepasnya lah, selepas hari yang pertama lah. Tak apalah, dia punya vibe still ada. Vibe dia ada. Dia kalau kat sana sebulan raya, sebulan main mercun. Oi, serius tak? Tak ada macam one week je orang. Tak ada. tak ada maknanya seminggu. Hujung-hujung sampai. Tak ada. Orang yang jual mercun tu pun dia akan dah pacak dekat situ. Kemah dia sebulan lah. 2 bulan lah. Okay, alright. Okay. Thanks for sharing both. Okay. Tapi, okay, let's talk about kita berbual pasal rumah kat JB. Wah. Sekarang ni orang banyak daripada Singapura, diorang tengah yang kawan-kawan aku pun ada berbual, ada cakap yang diorang nak, tak tahulah nak pindah sana ke, nak sewa sana pun. Lagipun RTS kereta api tu tak lama lagi akan launch kan. Date apa somewhere By July right? This year Julai. bukan next year. Dengan sebab tu dengannya lah. Jadi kalau gitu pun aku pun tertarik sih. Aku macam terfikir pasal tak tahulah korang ke ni ramai-ramai kan macam mana as a whole. Tapi aku pun ada macam fikir nak bersara, nak retire dekat JB Wow. Aku rasa this topic is quite very common lah
So waktu aku primary school, macam comeback aku punya bapak pun dia cakap dia nak beli rumah kat Melaka lah, nak beli rumah kat sini, nak pencen sini, nak pencen sana. Jadi bila kita dah dewasa, kita pun fikir balik tu. Pasal Singapore, you all know, macam very fast pace and prices makin naik lah. Tak mau cakap lah. HDB pun lah. Dah setengah juta pun 4 bilik dah setengah juta. So macam mana ni nanti? Kita punya generasi ni dah setengah juta ni. Nanti anak kita macam mana? Cucu-cucu kita macam mana? Jadi kita pun ambil pertimbangan lah dari situ. Macam yang RNF Cove tu. RNF kata kan? RNF tu. Ya. Sampai jejak 1 juta kan. Kita punya Tu kat mana? Yang dekat just across the causeway. Yang ada, Princess Cove yes. RNF Princess Cove. Itu je 3 bilion 4 bilion dah 1 juta. Tapi kita nak kena beli as a Singaporean, beli berapa nilai? Value is at 1 juta kan? Ringgit lah. Kita nak kena beli rumah property value as 1 million. Oh yalah, bukan harga Putri Bumi Putra. Bumi. Bumi Putra. Tak boleh dapat lah harga Bumi Putra. Pasal dah lain apa. Yes. Yang setahu aku lah, kalau kita nak beli property luar macam kat Malaysia lah, dia ada, tak silap aku, dia ada 2 terms. Tapi about 1 million ringgit tu memang kita nak kena ada dalam kita punya account. 1 million ringgit just to have So in the our first term account. that you have to die beli rumah yang harga 1 juta, atau you can buy rumah yang lagi murah tapi kena cari yang, tak silap aku lah, kalau pemaju perumahan tu yang kira dia akan bagi kau harga berapa. Oh, the developer lah. The developer, correct. Developer punya price. Developer punya deal. So kalau kata kau cari yang macam kondo lah biasa kan, developernya deal, I think you can get about 500k, 600k. Tapi boleh ke kita beli? Boleh. As long kau ada 1 juta. Oh, okay. So the 1 criteria is juta, you have 1 to have. juta tu buat syarat lah that you have to. Mesti nak kena ada in your Dia bank account. bukan property tu 1 million ke? Ke nak kena ke dalam Tak, bank? cakap tadi dia ada 2 option. Sama ada kau nak beli yang 1 juta punya harga, atau kau cari yang developernya deal. Tapi tetap Tapi juga. tetap dia punya main syarat dia tetap nak kena ada 1 juta in your account. First time aku dengar macam gini. Atau ada option is kahwin dengan orang Malaysia. Dia dah buka bab baru kahwin tak setahun Dia dah cakap. Bukan aku cakap dengan korang. Ya ke? Yalah. Baru setahun dah berani dia. Dah ada payung emas saya sekarang Dah ada hajat ke? Dah ada hajat. Tak ada hajat pun. Cuma kata kepada orang-orang viewer kita Trijangs ni, kalau korang nak fikir dekat Singapore rumah mahal, nak go abroad, carilah orang rumah yang daripada situ boleh dapat dia punya harga Bumi Putra kan. Kalau kita kahwin dengan orang sana, tapi kalau kita warga Singapura, dia orang Malaysia lah katakan contoh. Tapi kalau kita nak beli rumah, tetap nak kena nama Nama dia lah. Tak boleh nama kau lah. Betul. Kalau kau nak dapat harga tu lah yang Yelah. Okay. Betul. Tengah fikir. Betul. Okay. Betul. Yelah. Okay. Apa lagi? tak ada apa-apa. Nothing from me. Aku cakap lebih nanti habis aku. Kau memang ada plan Adam nak beli rumah kat sana ke? Tak tahu because Tapi kau dah ada family kat sana kan. Jadi macam senang juga kan untuk kau. Kalau aku no problem. aku ada family kat sana. I grown up in JB bro. Adam kau tak ada family ke kat sana? Itu is aku punya sana misal. Yalah, Not yalah. my direct ni. Dan main. Boleh jugalah. Ada ikatan juga dengan isteri kau apa. Yap. Betul. Itulah kan, kita dah dewasa ni, kita fikir macam mana nak apa? Nak Okay lah, memang gitulah kan. Aku rasa kalau kau hidup perhidupan di Singapura ni macam very fast kan. Kalau aku pun memang ada plan bila dah sampai to that kind of age, nak retire kat JB jugalah. Nampak? Dia boleh. Syazwan pun boleh. Aku yang tak boleh.
Asal pula kau tak boleh? Asal pula tak boleh. Kau boleh lah. Malaysia boleh. Kita ambil pertimbangkan lagi. Kita pertimbangkan lagi. Okay, alright. Tapi aku masih fikir-fikir lah kan. Tapi bila nak beli rumah tu, macam aku rasa as a Singaporean, kalau kau ada choice, we are spot for choices. Tapi you see the problem is kalau kita ada property dekat sana kan. Esok kalau kata kau nak jual, there's a problem. Asal pula Harga satu rumah tu terlalu mahal. Oh, tak ramai orang Yes. nak sanggup beli lah. Okay. Lepas tu as what I baca that time, kita nak jual tu rumah, kita tak boleh jual like Singapore to Singapore. Oh ya? Yeah. Oh. Kita kena jual balik ke Malaysian. Oh, tak tahu pula syarat ni. Okay. Jadi kalau jual tu ikut harga kita ke ikut harga market? Market value lah. Alamak. Jadi kalau beli ni nak kena long term lah. Kira tak boleh fikir nak jual kat orang balik lah gitu. Kalau nak beli lah. Unless kalau kau nak play safe, ambil yang macam aku cakap tadi lah, second option. Cari yang developer punya package. Ya, of course. Tapi kalau like I mentioned, kalau kita macam ada pilihan, we are spot for choices. Macam kita nak beli rumah kondo ke, kita nak beli rumah apa beza bungalow dengan terrace dia sekali? Landed property lah. Landed lah. Dia macam ada sebuah, dia ada yang sebelah. Semi detached lah tu. Yang kau share dengan jiran kau tu yang macam connected. Ada semi-D. Nampak dia ada lane. Cluster is cluster. Dia ada different kind of landed property lah. Kalau dia sebiji panggil Banglo. kalau yang sama-sama macam orang cakap tu? Kalau ada sebelah-sebelah semi-D. Kalau ada 4 biji is cluster. 4 biji. Okey, dah 4 biji Kalau rumah dia satu. sendiri, Panjang lah gitu, sendiri. macam rumah panjang, terrace. Oh, itu yang kat apa Iskandar tu? Puteri Iskandar yang macam deret banyak-banyak tu. Terrace. Tu lah. Tak, dia kalau dia panjang-panjang banyak-banyak rumah tapi dia 2 tingkat pun tetap terrace. Consider terrace lah. It's not bungalow. Itulah. Ya, ada orang kata kalau beli bungalow sebiji bagus lah pasal it's all yours plus the tanah sekali. Tapi pada aku macam kondo lah. I think to me I will stick with kondo. Because ada satpam kan. Oh, yalah, satpam, yes. Security for everyone that don't know. Yes, satpam, yes, security. Basically, condo yang kat sana tu, as long as it is within a gated community, is fine lah. Ya. Security. Tapi aku visit Zara aku dekat Pasir Gudang. Rumah dia terrace. Tapi 2 tingkat. Dia ada security guard. Terpanjat aku. Dia terrace tapi ada security guard. Aku tahu. Dia macam dekat ni. Dia macam dekat Johor ada satu ni. Macam Ruby Hills, Sapphire Hills ni semua is terrace and cluster mix. At the same time is within a gated community. So kau nak masuk, kau kena ada kau punya access card. So it's very secure lah situ. Yalah, sekarang pattern memang dah guarded. Tak macam dulu lah. Dulu punya terrace is like open concept. Itu yang susah tu. Itu yang kita ni. Tapi memang sekarang dia punya konsep guarded lah. That's the best lah. Cuma harga mahal. Berapa kan range? InsyaAllah cukup duit. Tak tahulah sekarang kalau rumah yang pernah aku tanya dulu, harga rumah baru dalam 300k lah. 300k double story. Tu murah ke mahal? 300k ringgit? That time. Oh, that time tu bila tu? 5-10 years ago. About 10 years ago. 10 years ago lain lah Singapore punya price pun guarded tau. 10 years aku baru 12 tahun. Guarded. Ya. Sorry, Jap, apa? Tak ada apa tadi. Sekarang macam dekat area kawasan perumahan rumah bangku itu pun dah almost 500k lah the price. Kawasan mana? Dia dekat somewhere mana ni? Kangkar Pulai. Oh, Pulai. Aku lupa nama taman dia. Pulai Kangkar. Taman Saintek, something like that. Dekat dengan UTM tu A bit far lah, about 20 minutes. Orang berbual lah, kukus lah apa, aku tak faham. Tak faham. Sian, sabar. Sama. Kan? Sedih aku. Kok sedih sih, Pak? Jangan sedih.
Okay, since we are on this topic of housing or moving abroad, okay, sekiranya let's say Adam, kau dah ada rumah kat Singapore. Okay. Okay, let's say kau nak move abroad, kau nak migrate lah, nak retire in Malaysia. Somewhere in Malaysia, either Johor or somewhere further up. What will you do with your house in Singapore? Wow. Okay, kalau aku, I will wait for the kids to grow up, to be married off lah, preferably. Then I would think that way lah. Then aku will sewakan rumah aku. Smart choice. Jangan never ever sell your own house. Yes. Nombor satu, rumah dah makin mahal. Yang kedua, at least kalau apa berjadi kat JB, kau You boleh have an patah balik asset sini. in Singapore. Macam Exactly. COVID-nya time Yes. At least boleh masuk lah. Jangan sampai COVID tutup lah kan. So Betul. I will do that. Betul. So basically macam I think everybody have been talking, have been thinking of thought of doing this. Engkau sewa rumah kau, contohlah paling sikit pun 2,500 lah contoh. 2,500 kalau kau convert sana times 3 is about 7,000. 7.5. 7.5 basically can cover the whole house. Basically cover kau punya Expenses kalau and kau everything. rental pun 2,000 pun cover kau punya tu. Kereta pun cover. So you can play around with there lah. So at least that keeps you moving. Kalau kau tak kerja pun, kalau kau tak buat apa-apa, income ke apa, side hustle you don't have, at least that will be source of income lah. Betul. Okay? How about you, Aidil? Kalau Similar aku, situation? Or Similar situation. Similar Similar. Similar mana pula dia? Tak, kalau aku macam maybe aku downgrade rumah yang kat sini. Okay. Kenapa? Kenapa downgrade? Kenapa tak rent as it is? Downgrade lah. downgrade and rent, or downgrade and just have it as downgrade and rent. Downgrade and rent. Yeah. So you have some cash in hand lah sekiranya nak kata. Something like that. Okay. Atau aku jual. There's a lot of choice. A lot of choices. Janganlah jual. Downgrade, beli rumah kecil sikit. Actually aku punya intention macam aku nak jual je. Lepas tu beli rumah kat sana. Settle down kat sana. Wow. Mantap. Tapi kita pun tak tahu what will coming Macam COVID out of sudden tiba-tiba lockdown. Kelang kabut babe. Tapi itulah part of plan lah. Nanti kita boleh dipikirkan balik sama ada kita jual terus, settle down sana, atau plan B lah. There's a lot of option apa kita boleh buat. Betul. Syazwan pula? Syazwan ni ada banyak plan dia. I mean, I personally, if I already have a house in Singapore and I want to move abroad and retire there or settle down elsewhere, I would definitely not sell, because I still want an asset to my name, especially in Singapore with the rising cost of living. And I would rent lah. I would rent, and at least I have a side income to play around with in the other country that I'm settling in. Tapi kan, aku curious sesuatu ni. Sekiranya kita jual Singapore punya rumah and kita move abroad. We move abroad, we don't have a house to our name in Singapore. When we come back, what are we regarded as? Because in our IC we wouldn't have a address lagi apa. Singpass kita dah tak ada address rumah. Kita masuk, habis orang tanya soalan, where do you stay? Jalan Bahar. Asal Jalan Bahar? Out of all places, asal Jalan Bahar? Kubur. Okay. So aku rasa perumahan forever house. okay, tak ramai orang tanya soalan ni. Aku rasa I think they will based on your last location. If not, they will ask you to update to a new address. So meaning to say, if you have Family to a family address. Macam aku dulu pun belum ada rumah. Aku pakai rumah makcik aku punya address. So but I think you still need to have an address. That's why. But you are still Singaporean though, don't? Yeah, I know, you are still. So whatever macam letter and all that will go to that house. Tapi aku ada kawan during NS. You know what happened? Dia IC dia. Kau tahu tak? Dia bukan pakai Singapore punya address. Malaysia punya address? Pakai Malaysia punya address. Ya ke? Really? Okay, tak pernah dengar. Betul. Boleh ke? Boleh lah. Surat Singapore semua hantar ke sana. Betul.
Oh serius And then dia macam like that time kita dapat duit GST whatever right. Dia tak dapat tu. Asal? Pasal dia stay out of Singapore. Alamak. Address is Malaysia. Tapi Singaporean. But He's entitled to that what? So for example like the recent one that we got was what the Tak masuk account apa? Asal Pasal dia punya apa staying address bukan in Singapore. Oh yeah, because they go by your house also. Macam Oh ya, bilik, household bilik. kan. Yeah. Alah. CDC voucher ni semua is per household juga. So that's why okay, that makes sense. Okay. Macam during kita punya apa NS time still dapat cash apa. Yeah. Right. Kita orang semua kawan-kawan dapat, dia tak dapat. Sian siap. Bila check address dia punya IC address Malaysia. Okay guys, so jangan lupa letak Singapore address. Tak kisahlah siapa, entam saja. Asal boleh. Contoh ni, what I'm trying to say is at least to have a address in Singapore lah. Nak elakkan daripada tak dapat benefits ni semua. Tapi kawan kau everyday balik Johor ke macam mana? Everyday. Oh, everyday balik Johor. Keluar masuk. Tak ada kau offer lah address kau. Apa kau minta sikit? Itu tahun bila shoot? Zaman NS tu. Oh, NS. Okay, betul. Betul juga. Dah lost contact dah pun kita. Tapi kalau Johor sekarang mana main tempat? Macam banyak tempat viral, banyak tempat-tempat yang orang promo kat TikTok bagai kan. So kadang-kadang bila kau pergi sana dia macam ini viralnya, padahal macam gitu-gitu dia je lah. Ni 6 7. Apa sih 6 7? Betul apa sih? Betul lah, neither here or there lah. Ya. Okay, how about yang rumah yang aku tengok dekat mana tu kat TikTok, orang cakap hulu gila tapi besar tempat dia. Dah develop, cuma tak ada orang nak beli pasal hulu sangat. Kat mana? Yang banyak building-building dia semua dah berdaun-daun semua. Berdaun-daun? A lot of vines lah. Okay. Tapi mana kawasan mana? Closer to Tuas. Closer to, if you enter Malaysia by Tuas, it will be closer there. So more to second link. Ni yang dekat dengan Forest City. Yes, Forest City. Yes. Tepi highway is it? I think so, yes. The Forest City, that guy lah yang kerja Grab tu, yang bawa bawa motor, dia kata dia bawa Grab as a rider. He go out after subuh, he come back 2 o'clock every month dalam 6,000 SGD. Ya. Tapi tak tahu lah, tu tak tahu. Tapi dia ada tunjuk lah screenshot dia punya gaji semua lah. Tapi Allahualam lah, tak tahu betul. 18,000 satu and bulan. he bought that Forest City tu, dia bawa Porsche sekarang. Porsche yang 2.5 ke berapa. Yeah, he's living the life lah. So tapi situ memang tak ramai orang lah. Hulu gila. Aku tengok road dia semua kosong sah. Yes. Seram lah macam nak tinggal Tapi situ. you will have your own privacy lah. Alah. Tapi rumah dia besar tu. Besar ke? Besar siya. Tapi should be okay lah. Sekarang pasal dah ada highway baru belakang kan. Is it? Yeah. Connecting to where? Highway Pontian second link. It's a new highway. Oh really? Oh. Tak tahu pasal tu. Tak tahu. Then dia connect ke mana? Tapi tetap second link lah. Tu dia pecah dari situ ke macam mana? Dia pecah lah situ. If you want to go Pontian, there is a shorter way. But aku pun belum try lagi jalan tu. Maybe lah one day. Yap. So sekarang I think January 2027 onwards, kereta Malaysia masuk Singapore dinaikkan $50 sehari. Sekarang is $35 Malaysia masuk Singapore. Each car at this current moment pays $35 Per day. entry. Yes. Monday to Friday. Ya, Saturday Sunday tak ada. Saturday Sunday holiday tak ada, tak salah. Yeah. Aku tak tahu saya ni. So kata nak beli rumah kat situ tapi tak tahu macam mana ni. Jadi kalau aku tak tanya kakak ipar aku pula setiap kali dia masuk Singapore. $35 Expensive, man. That's like 100. Next $50. That's like $125. Ringgit Malaysia. Roger. Mahal siul. Ya, sudah naikkan lah. So macam aku fikir balik, kalau and some more, I mean Singaporean memang tak boleh drive in lah. Yalah, with Malaysian car tak boleh lah. So tapi kita Singaporean kan fikir macam mana aku nak masuk gitu. And some more coming up, we are going to have a lot of EVs. Tapi kita memang sini dah start dululah. Sana aku rasa pun dah ada. I already saw a lot of Tesla on the road. Banyak BYD pun. BYD bukan BYD ya.
I think China car Xpeng ah, Xpeng. Aku rasa Malaysia ni kebanyakan Xpeng. Mana? Xpeng. 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 Tapi so coming up lah. So kalau tapi kereta ni macam mana jauh je. Tapi 200 km, 300 km. What they Depends say lah. Depends what they offer lah. Ada yang boleh up to 400 km per charge. 400 km. 400 km. Itu kalau tak ada load. Ada load. Okay lah, give or take about 100 km 300 take away lah. plus. So 350 300 lah. So nak kena depending lah. Yang aku pergi kota je dah berapa ratus? Berapa ratus 100 klik ke? 100 je. About 100 lah. Yang kota 100. Aku drive. Gila weh. Aku buka tutup. Yang kat belakang aku gini dah. Habis tu lalu tak apa. Kena potong lain, kena horn lain. Ya, tak biasa pun drive laju gitu. Tapi kan. aku nak lane one juga. Yep. Pasal lane tu kadang-kadang Tapi macam kalau ada. gitu kau road hogging lah. That's why lah. Memang kau kena itu is normal lah. Kalau aku lah. Orang pace semua tau. memang nak 150, 160. Eh, Kat aku- situ 120. Aku buat 1.4 siul. Kena kilas juga saya. Oh, kiok 1.4 tau. 1.4. 1.4 usually family aku kalau kat dalam bising dah laju. Tidur nyenyak. And aku on the way aku cakap dengan kau, aku kena hujan 3 kali, panas 3 kali. Aku tak beda kau. Aku pergi hujan, lepas tu panas. Hujan, panas. Aku kira tu. Hujan, lepas tu panas. Panas lagi, hujan lagi. Kau imagine tau, satu kali naik, lepas tu terakhir turun. Aku kena daikam. Lepas tu paling jealous tidur lah. Itu je. Aku kat situ tu. Kau dah sampai tidur lah? Kau gila. Itulah Jangan. sebabnya sekarang Tesla ni semua ada auto. Dah tak ada Tak, Singapore punya Tesla je tak ada. Yang lain ada. Singapore. Oh, ya. Only restricted to Singapore punya car. Singapore tak boleh pakai. So kalau kau ada duit, ada Amin. kemampuan insyaAllah kita ada lah. Amin. Kereta apa yang kau akan beli? Yang hybrid pun not bad. Kancil. Hybrid pun, Kancil. Astaghfirullah. Kancil. Okay, Kancil apa brand? Aku tak No lah, dia actually familiar sangat. daripada Daihatsu rebranding to Daihatsu, Pro 2. yes. Ya. So Malaysia rebranding to Pro 2. Kan Pro 2. Wah, yang. Confirm tu legit kau nak kau akan Tak ada lah. Tak ada. I mean for now you have the choice of EV ataupun minyak apa. So kalau kau ada kemampuan kau nak beli kereta, what type of car would you buy? Aku rasa for me personally aku akan stick with hybrid. Best of both worlds. Kau save minyak in the sense kau punya kereta bila masuk eco mode je dia pakai bateri. Tapi once perlu that minyak dia akan pakai. Tapi at the same time kau ada dua choice to, and tak silap hybrid tak payah charge kan. Dia auto Tak charge payah. from braking kan. Jadi Dia 30 km per hour below. Then use your battery. Above than that, they will like macam dynamo lah. Charge the battery itself. Also 30 km dia akan pakai bateri. Yep. More than that pakai minyak lah. Yeah. Tapi sekarang punya teknologi lagi better. You can charge, you can top up petrol. Hybrid lah tu. Tak, lain konsep dia. Tu kereta apa sih? Aku tak tahu lah nak panggil dia hybrid ke, nak panggil dia 2 alam, 3 alam ke. Lain macam. Tapi kau boleh charge pakai yang charger, DC, AC tu. Atau kau boleh pump petrol. Tak, kereta apa tu? Banyak sekarang dah ada tu on the Ya road. ke? Ya. Aku tak pernah dengar sah. Aku tak dengar. Tak pernah. Tak pernah. Cuba search. Cuba Google sekarang. mari. Serius lah? Cuba lah, mana tahu. Oh, okay. Hybrid apa? Kita nak search apa? Sekejap. Aku search kat sini lah. Car with both Hybrid the car with both chargeable battery and petrol. sekarang juga nak Google. Itu lah. Tak apa lah. Google je, mana tahu. Tak apa. Ada benda kita share. Ada benda kita share. Okay, so it's called plug-in hybrid EV. PHEV. Okay. Oh, Volvo lah. Lexus lah. Ada kan? Macam kereta mewah-mewah je Cuba kita. tengok kat kereta je. Alamak, apa ni? German Lexus. Tak payah. Ford pun ada. Singapore tak ada Ford Singapore ada. Ford. Kereta Ford kan? Kurang. Ada tapi kurang. Mana gambar-gambar kereta ni? Aku nak tengok gambar kereta. Image. Images. Yes. Ni ada satu ni. Plug-in hybrid. Tapi yang dekat Singapore ni ada tak? Ada? Ada kan? Dah ada lah on the road.
not bad lah. Ada juga macam Teslanya vibe sikit lah. Tengok pintu dia buka macam Also. pintu dia buka macam tu. Chance. Ni boleh terbang ni. Terbang ni. Okay, how about you, Adam? Entah, I also do not know. I kalau kat Singapore, honestly, I would just buy battery lah. Aku malas nak pergi okay, charger Singapore. I mean, kau top up kat Singapore satu lah. Minyak pun berapa tu hari? Minyak berapa? Jangan katalah. Sekarang dah naik. Mahal. $3 something. Gila. So pada aku, I think if Singapore, I will just battery charge. Kalau macam kat Malaysia, I will buy hybrid. Pasal Malaysia pun belum lagi ni sangat kan. Belum dia punya charging point pun belum up sangat. Belum lagi banyak. So depending where you are for me. Tu yang seram tu kan. Kalau sekiranya kau pakai fully EV, kau nak pergi jalan jauh, bateri habis tiba-tiba. Habis lah. Bukannya lah senang nak cari. Engkau kalau bawa satu kampung kat kereta tu, Aduh. nak tumpuk siapa nak turun. Aku baru ingat rumah sana kampung area semua mana ada EV-nya charger Kalau maybe ada lah few correct. They have, tapi it's not macam, it will be macam kat hotel, Coming soon lah, I guess. Coming soon lah, tapi not for now. So I think Tapi so far, mana tempat aku pergi macam kat Malaysia, in the mall, car park itself, dah ada dah. Ya ke? Untuk EV Designated charging points lah. okay lah, can consider lah. I think if kalau diorang dah stabilize, then maybe lah you can think of ni lah. Tapi the good things pakai EV, kalau kau duduk landed property, tak payah pening kepala nak cari charging point. Alah, because you can have your charge own at your home what. Betul. Nak kena install lah. Dia bukan sembarang charger No, je kan. dia comes with macam portable punya charger. It's like use 3-pin plug, something like that. 3-pin plug. Macam rumah punya port boleh pakai. Tapi kalau kau nak install yang dia punya charger itself, macam Tesla selalu yang selalu tengok kat YouTube Dia semua punya kan. station dia lah. Ya, charging station pun boleh juga. Interesting. Okay. Tak ada, korang nak senang standby generator lah. Ada, saya pun dah nampak satu video ni. Diorang bawa EV-nya kereta, kat dalam boot ada generator yang pakai petrol untuk generate electricity. Yang diesel. Yang stackable punya. Aku dah tengok. Stackable Orang punya bawa bateri. Tesla pergi pump minyak, top up petrol for the genset. Terus aku macam okay lah, technically that is like wherever you go you will have a charging point. Tapi macam defeats the purpose kan. Might as well just get a petrol car. Okay. It depends lah. Depends on the purpose lah for now. Itulah, mana tahu orang nak self-driving Tapi car. kalau kata now dengan harga minyak, EV is the best lah. EV is the best. Tapi EV belinya mahal, jualnya murah. Do you know that? I don't know. No. Tapi Rotex pun murah right? Rotex tu depending on your CC. Tapi bila jual balik tu, dia tak compare macam yang petrol atau dia diesel car. Tapi kereta EV depreciation pun sama about the same as a normal petrol car. That one I do not know. Tapi macam what I hear from my my friends that driving EV, dia kata kalau jual balik tak berbaloi lah, orang kata. So yelah, Singapore pun 10 years saja kan. 10 years je, lepas tu kena scrap or you just renew. So yep. Okay, so kita datangnya topiknya apa tengah cari ayat. Dah 12, dah pukul 12. Tadi kita mula pukul berapa tadi? 11 About 1 jam ada Dah. 43 minit lah. 43 minit. Take it and go lah plus minus Okay, can. Alright. Ada apa lagi kita nak dibincangkan? Nothing from me. Nothing from me. Okay, so maybe we conclude for today main topic. Puasa, hari raya, beli rumah, Jauh juga transition. Cari bini dekat cari bini. Cari bini, beli rumah, lepas tu cek kereta. Topik Complete. buat sekarang. Cari bini tu idea siapa? Yeah, that's innocent face. That's the guy. Okay lah. I think we can close up for today. I mean for this topic. So final one. Ada apa-apa lagi? Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Nothing. Bergegas sama meja. Itulah kamera goyang tadi.
Okey, terima kasih banyak supporter Three Jangs. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye. Yo, inilah Three Jangs, borak below Keras, talk about all the things from hottie to trending. We keep it interesting. Once you tune in, bro, you'll always be listening. Yo, inilah